kalau kita banding dengan katalah peristiwa hitam 13 Mei misalnya, hatta UMNO diharamkan dan sebagainya, masalah tim A, tim B dan sebagainya, itu pada saya lebih kritikal, lebih mengancam keutuhan UMNO. Hari ini alhamdulillah saya lihat sebahagian besar ahli UMNO adalah bersama-sama dengan pimpinan yang sedia ada. Cuma bila ada social media, bila ada social media dengan blog sebagainya, seorang saja boleh buat sesuatu muatan di dalam social media, boleh jadi tersebar luas ataupun diviralkan. Jadi itulah yang menyebabkan saya kata noise levelnya lebih tinggi hari ini daripada dulu. Kalau dulu orang terpaksa bergantung pada surat khabar. Kalau nak kutuk pun, kalau tak boleh pakai surat khabar, kalau surat khabar tak siarkan, kena buat surat layang. Kalau nak buat surat layang, berapa orang jenuh juga kita nak hantar surat layang. Tapi kalau kita, dengan kita menekan button saja, dengan click on the button, orang kata dah jadi viral lah. Jadi itulah menyebabkan noise levelnya lebih tinggi. Apa yang kita harus sedar bahawa ini pendapat individu. Ini tak semestinya satu kebenaran, ini pendapat saja. Sebab UMNO ni parti kerajaan. Jadi bila kita parti kerajaan, kita nak buat sesuatu tu, kita memikirkan bahawa kita ni parti kerajaan. Jadi kita nak janji sesuatu pun kita mesti laksanakan. Pembangkang dia tak perlu, dia boleh janji apa saja dia suka. Sebab dia tak sampai ke mana, ke peringkat mana dia mampu ataupun perlu menunjukkan bahawa dia boleh melakukan sesuatu. Jadi sebab itulah mereka lebih agresif melalui media sosial. Tapi saya nak beritahu pada ahli-ahli kita bahawa ini bukan satu option. Maknanya kita mesti menguasai sebahagian daripada cyberspace. Dan ini sedang kita usahakan dan kita akan tingkatkan lagi.